mendalam daripada Tuan Hilmi, insyaAllah. Baik, seterusnya saya ingin perkenalkan speaker kita pada malam ini, iaitu seorang figura yang sangat hebatlah dan sangat berpengalaman dalam industri ini. Personally, saya sendiri mengenali beliau sejak tahun 2018 lagi. Sejak pertama kali berjumpa di Kuching. Memang seorang yang sangat konsisten dan sangat hebatlah dalam bisnes public gold ini. Dan title terkini beliau merupakan Triple Star Jet Public Gold yang membimbing Empire lebih daripada 48,000 orang penyimpan emas public gold, dan beliau bermula pada tahun 2017. Antara pencapaian beliau ialah percutian VVIP percuma trip tajaan public gold setiap tahun sejak tahun 2019 ke Bangkok, ke Dubai, Itali, Hokkaido, Switzerland, Cape Town, dan tahun ini insyaAllah ke Budapest. Beliau juga membimbing dan membantu dealer mengubah hidup lebih 7 orang dealer berjaya mengubah hidup yang telah memperoleh income 5 hingga 10 ribu sebulan. Masya Allah. Bukan senang tuan-tuan, tapi bukan mustahil. Jadi pada malam ini tuan-tuan puan, kita akan bersama dengan seorang individu yang sangat hebat ini, yang bukan sekadar berkongsi tetapi membuktikan sendiri bagaimana bisnes public gold ini mampu menjana pendapatan. Saya harap tuan-puan semua beri fokus 100%, bahkan kalau boleh lebih 100%. Standby, pen, buku nota dan dengar betul-betul setiap perkongsian pada malam ini, kerana mungkin ada 1, 2 ataupun lebih idea yang kita akan dapat untuk mampu mengubah cara melihat dunia dan masa depan kita, insyaAllah. Dengan segala hormatnya, saya menjemput Tuan Muhammad Hilmi bin Yaakob untuk memulakan perkongsian beliau malam ini. Persilakan Tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tuan Hisham Yahya. Dan saya ucapkan penghargaan kepada tim teknikal yang menguruskan sesi Zoom pada malam ini. Tuan-puan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam ini saya mengambil sedikit masa tuan-puan untuk berkongsi dalam setengah jam, dalam sesi dalam 30 minit saja. Sesi ini untuk mendedahkan macam mana public gold ini menyediakan peluang untuk kita jana income. Selain daripada tuan-puan sendiri, saya percaya tuan-puan sendiri dah ada tabungan emas dengan public gold, dan sekarang kita nak explore macam mana public gold memberi peluang kepada kita untuk dapat pendapatan pasif secara bulanan dan boleh mencecah puluhan ribu ringgit sebulan. Jadi saya Muhammad Hilmi bin Yaakob akan berkongsi pada tuan-puan. Saya mohon untuk berkongsi slide ya. Okey, sebelum itu saya ucap tahniah kepada tuan-puan dan juga kepada introducer yang bawa tuan-puan ke sini. Bukan mudah tuan-puan, pada waktu malam sepatut kita berehat kan. Ramai orang pada malam waktu begini mungkin makan bersama keluarga, tapi tuan-puan memilih untuk belajar dan timba ilmu. Macam mana kita nak mendapat manfaat dengan simpanan emas dan juga untuk kita jana pendapatan dengan platform public gold. Kita ada sekarang ini lebih kurang 11 orang. Tahniah kepada tuan-puan semua. Okey, jadi ini adalah poster untuk pada malam ini, 7 Julai. Dan tuan-puan, insyaAllah sesi ini, kalau tidak ada halangan, kita akan buat setiap malam Selasa. Jadi tuan-puan, kita tak buat grup yang besar, tak ada 100-200 orang. Hanya grup kecil saja untuk memberi fokus. Maksudnya nama-nama tuan-puan ni saya akan ingat. Kali pertama hadir, kali kedua hadir, kita akan mudah ingatlah. Kita tengok kat sini Puan Hasnah, ada Puan Siti Zubaidah, ada Ezra Nur, ada Hazlan, ada Samsung SM ni. Dan saya tengok tadi ada 3 orang Kuching Sarawak. Kami pernah bekerja kat Kuching 8 tahun di Hospital Umum Sarawak tahun 2012 sampai 2019. Jadi sedikit cerita saya nanti akan ada, saya sentuh sikitlah pengalaman bekerja kat Kuching nanti. Okey. Tuan-puan, saya bekerja sebagai penjawat awam lah daripada tahun 2012 sampai 2025 selama 12 tahun. Saya adalah penjawat awam. Tapi sebab penjawat awam ni,
kita comfort dan kita rasa secure lah. Secure ni menyebabkan saving tak ada, hutang bertambah. Pengalaman saya bekerja, saya start dengan U41. Saya resign pada tahun lepas, Ogos tahun lepas, dengan U44. Maksudnya kalau ikutkan sayang ke tak sayang kerja, memang sayang. Tapi sebab saya fikirkan masa depan saya dan saya nak bantu ramai orang lagi untuk ada simpanan dan juga ada pendapatan dengan public gold ni, saya memberanikan diri untuk resign, berhenti kerja dan full time dengan public gold. Ini dah bulan yang ke-11. Saya tidak ada pekerjaan. Saya tak punch in dengan punch out setiap hari. Jadi saya ada financial freedom dengan time freedom dengan public gold. Jadi sebalik daripada cerita itu tuan-puan, saya cerita tak enak lah dengan pekerjaan saya, sebab bila kerja makan gaji, saya tidak ada simpanan tuan-puan. 4 tahun bekerja sebagai pegawai dietetik. Bukan masalah pekerjaan, tapi masalah saya sendiri. Pengurusan keuangan saya sendiri, tidak ada simpanan bekerja 4 tahun. 2012 sampai 2016. Bila tak ada simpanan, sebenarnya bukan tak ada. Saya buat simpanan tabung haji RM200 sebulan. Tolak masuk dalam tabung haji. Tapi masalah saya bila saya link dengan online banking. Link dengan online banking saya korek balik. Rasa terdesak sikit, rasa nak beli itu, nak beli ni. Tengok Shopee apa semua promo, ads ke sponsor, tengok barang-barang yang saya rasa perlu, tapi bukan wajib beli pun, tapi sebab emosi berbelanja tu sangat tinggi, saya korek balik duit itu. Hujung tahun tinggal kosong juga simpanan saya. Dan berterusan selama 4 tahun. Jadi masuk tahun keempat tu, rupanya baru saya tersedar. Banyak hutang saya buat. Kenapa saya berhutang? Sebab saya tidak ada simpanan. Nak beli apa berhutang. Yang pertama saya hutang kad kredit. Yang kedua saya hutang personal loan. Hutang peribadi. Lepas tu tahun yang keempat tu saya beli kereta. Kereta pula bukan kereta murah. Dah kerja makan gaji, kerja pula kat Kuching, ada allowance wilayah. Jadi saya rasa selesa buat hutang kereta, beli Honda lah kan. So saya rasa macam sesak nafas sikit nak bayar hutang. Setiap bulan hampir 50% daripada gaji saya spend untuk bayar hutang saja. Jadi inilah permulaan saya tuan-tuan. Saya rasa nak selesaikan hutang lah. Dah penat dah bertahun-tahun bayar hutang. Simpanan tak ada, kekayaan tak bertambah. Jadi saya pun jumpa buku ni dekat kedai. Kedai buku ni saya beli ni dekat Boulevard, Kuching. Buku Zero Hutang. Tapi kalau tuan-puan cari buku ni tak jumpa dah sebab dah di revise dan ada buku Zero Hutang 2.0. Buku emisi bebas hutang. Saya sangat recommend tuan-puan baca buku ni. Yang nak tahu tentang kewangan dan juga simpanan emas ni, baca buku ni. Emisi bebas hutang. Buku ni dah tak ada dah. Buku Zero Hutang. Jadi buku ni lah permulaan saya. Dalam buku ni ada cerita tentang selamatkan simpan dengan emas. Jadi target saya nak selesaikan hutang cepat. Tapi dalam buku ni bagi 2 dalam 1. Dapat bonus. Dapat ilmu emas dalam buku tu. Jadi saya explore dah platform yang saya boleh menabung emas. Cari-cari kat Kuching lah. Saya cari online je. Jumpa Hello Gold. Jumpa Power Gold. Power Gold pada waktu itu sangat aktif lagi lah Power Gold. Sekarang ni dah tukar nama MAA. Saya tak sempat join Power Gold. Saya sempat join Hello Gold. 2 bulan join, saya jual balik emas saya, kosong tinggal. Sebab tak ada ilmu. Saya pun explore lagi. Bank apa yang ada emas? CMB ada tapi tak patut syariah. Public bank ada emas tapi tak patut syariah. Jadi mana yang patut syariah? Cari-cari jumpa Public Gold Sarawak. Jadi Public Gold Sarawak tu dia ada blog dia. Tuan Hafiz Hakim introduce saya. Dia buat blog tu. So saya WhatsApp dia suruh pergi seminar. Jadi seminar kali pertama saya pergi pada bulan Disember tahun 2016. Saya terus mula. Dengan seminar tu, habis seminar dia ada fire sale. Beli RM100 dapat lucky draw lah. Tapi saya tak dapat lucky draw tu. Cuma kena bermula dengan RM100. RM100 tuan-puan, waktu itu dah hampir hujung bulan dah. Susah nak cari RM100 sebab tak ada simpanan. Nak cari kat bank rakyat sikit, CMB sikit, Maybank sikit. Cukup RM100. Saya combine. Mulakan RM100 pertama saya. Dapat 0.5 gram. Dan setiap bulan saya ada kecenderungan nak tambah emas tu. Jadi saya tengok gram emas tu, saya rasa nak tambah. Jadi bulan kelima saya ada 5 gram. Saya takjub. 5 gram ni dah dekat RM1,000.
Kalau saya menabur duit, saya korek balik, tak cukup pun RM1,000 dalam masa 5 bulan. Jadi saya dah rasa teruja dengan tabungan saya. Dan saya pun setiap kali seminar dekat Public Go Kuching, saya memang akan hadir. Hadir setiap kali seminar, di setiap bulan ada seminar. Lepas tu Tuan Muhammad Zulkifli ni, buku ni, penulis buku ni dia keluar buku kedua dia. Buku Wak Emas. Saya beli. Jadi ilmu emas saya tu dah bertambah. Bila dah bertambah, saya berkongsi dekat Facebook, dekat WhatsApp. Rakan-rakan kalau jumpa dekat kawan-kawan, saya cerita tentang emas. Tapi saya tak jadi dealer lagi. Dan mereka nak simpan emas. Mereka contact upline saya. Jadi saya serugi. Kenapa tak melalui saya? Jadi saya pun upgrade dealer pada Julai 2017. Lebih kurang 9 bulan selepas saya mula menabur emas. Saya rasa saya memang kena jadi dealer Public Gold. Dan saya tak pandang belakang sampai hari ini. Jadi itu sedikit cerita saya. Mungkin juga cerita tuan-puan berbeza, tapi matlamat kita sama. Saya sendiri jadi dealer Public Gold bukan harapkan kepada insentif komisen pada waktu itu. Hanya nak bantu rakan-rakan saya ataupun kenalan saya untuk menabur emas. Tapi bila konsisten, insya-Allah Public Gold akan bagi kita lebih daripada apa kita perlukan. Okay, ini sedikit pengalaman saya tuan-puan. Ini surat resign saya, dan ini dengan tabungan emas dan juga dengan income daripada Public Gold. Saya bila kumpul emas tu, saya boleh settlekan hutang peribadi saya. Lebih kurang 44,000 baki lagi. Saya settle dengan hutang. Saya settle dengan tabungan emas saya. Ini hutang kereta saya. Alhamdulillah tahun 2020 selepas 3 tahun. Sebab dealer Public Gold saya dah bebas hutang. Dengan hutang, masalah kewangan saya dengan masalah hutang saya selesai selepas 3 tahun. Saya buat bisnes Public Gold. Okey, jadi kita masuk kepada macam mana kita nak buat duit dengan Public Gold. Yang pertama, kita sebagai penabur emas. Jadi tuan-puan, saya harap ataupun saya percayalah tuan-puan semua ni adalah dah jadi customer Public Gold. Kita dah dapat manfaat dengan simpanan emas. Kita dah ada simpanan emas, ada pengalaman sendirilah beli emas. Mungkin ada dah jual emas ataupun arwah handuk emas dalam akaun JEP, ataupun kita dah guna mesin Go ATM, kan, buat JIT. Itu adalah pengalaman peribadi kita sendiri, mungkin dah ada. Okay. Yang kedua, dengan bisnes emas ataupun menjadi dealer Public Gold. Okey, macam mana kita tengok kepada simpanan emas dulu. Macam mana dengan simpanan emas kita boleh dapat keuntungan. Tuan-puan, saya nak tunjukkan pembelian saya sendiri tahun 2023. Saya beli 10 dinar, ini 10 dinar dengan harga RM13,500. Saya tak buat apa pun dengan dinar tersebut. Saya hanya simpan saja selepas 2 tahun. Ni yang saya ni saya lupa tukar harga. Ni yang minggu lepas punya. 10 dinar yang sama naik 24,000. Tolak dengan harga yang saya beli 13,000 tu, 10,000 lebih saya dapat. 10,800 dan saya dapat keuntungan 80% dalam masa 2 tahun saja. Maksudnya kalau saya jual emas saya itu, dapat keuntungan kat situ. Tapi saya tak jual sembrono. Saya tak jual sebarangan emas tu. Memang kena ada target dia lah. Jadi tuan-puan, kalau simpan emas bukannya kita nak jual sebab harga naik. Simpan emas jual sebab apa? Sebab 3. Ni ada dalam buku Wak Emas. 3 keadaan kita boleh jual emas. Yang pertama, bila kita terdesak, tu perdana kecemasan. Yang kedua, bila kita nak upgrade kepada aset yang lebih besar. Contoh tuan-puan ada peluang nak beli hartanah, rumah ataupun tanah yang dapat income. Jadi boleh jual emas. Yang ketiga, bila dah capai target. Contoh tuan-puan ada impian nak buat haji dengan tabungan emas. Jadi tabungan emas dah ada, dapat panggilan haji, jual emas, pergi haji. Ataupun anak muda yang nak berkahwin dengan simpanan emas. Buat tabungan emas sampai cukup target. Bila dah ada peluang nak berkahwin, jual emas dan boleh berkahwin. Ataupun nak beli kereta. Itu adalah bila dah capai target, kita boleh jual emas kita. Itu 3 keadaan yang dikongsikan oleh Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wak Emas tu. Okey, jadi tuan-puan kat sini pun dah ada keuntungan. Kalau kita beli banyak, lagilah banyak untung kan. Ini baru 10 dinar, 10,000 kita dapat. Okey, yang kedua, melalui bisnes. Okey, yang pertama, kita dapat royalty daripada penyimpan emas. Contoh, penyimpan emas yang kita daftarkan melalui simpanan emas, dia mau buat simpanan emas, dia buat pembelian 100 gram. Yang bernilai lebih kurang RM58,000. Maka kita sebagai dealer Public Gold akan dapat royalty belian daripada Public Gold. Public Gold akan share
keuntungan pada kita. Customer tak perlu bayar asing pada kita percentage 1% tu. Public good akan tolak siap-siap kepada kita sebanyak 1% mengikut pangkat dealer kita. Nombor dealer dapat 1%, priority dealer dapat 1.5%, master dealer dapat 2%. Jadi kita akan dapat daripada pembelian customer kita. Pembelian customer kita pun dapat, pembelian kita sendiri pun akan dapat 1%. Okey, contoh kiraan dia 58,000 tadi, darab dengan 2%, kita akan dapat 1,160 untuk seorang pembeli yang beli 100 gram. Lagi banyak penyimpan emas di bawah bimbingan kita yang menyimpan emas, maka insentif yang kita akan dapat dengan public gold lebih banyak lah. Contoh kalau dapat 100,000, 200,000 dalam bulan yang sama, insyaAllah akan dapat. Okay, macam mana kita nak pastikan customer kita daftar tu beli tiap bulan? Ini kita pergi ke next slide. Okay. Kita akan belajar seterusnya macam mana kita nak dapat pendapatan pasif minimum 5,000 ke 10,000 sebulan dalam tempoh 24 bulan pada sekarang. Pasif ni tuan-tuan, dia bukan negatif. Pasif ni maksudnya kita tak perlu bekerja setiap bulan untuk dapat income 5,000 ke 10,000 sebulan. Kita bekerja all out dalam masa 2 tahun ataupun 24 bulan ni, kita enjoy selama 24 tahun. Macam tu lah lebih kurang. Enjoy. Jadi 5,000 ke 10,000 sebulan kita akan dapat dalam masa 24 bulan bila kita ikut sistem ni. Okey, bagaimana nak dapat 5,000 ke 10,000 sebulan? Okey, kita bantu 1,000 orang penyimpan emas yang aktif. 1,000 orang penyimpan emas tu berdaftar di bawah kita sebagai introducer. Maksudnya kalau dekat sini siapa? Contoh Puan Madihah. Puan Madihah daftar seorang customer. Dia di introducer dia adalah Puan Madihah. Kalau Puan Madihah Muhammad Fazil ni daftar sebanyak 1,000 orang yang buat simpanan setiap bulan secara pasif. Maksudnya dia buat secara konsisten. Secara purata RM250 sebulan. Jadi Puan Madihah akan dapat sales sebanyak 250,000 darab dengan 2% insentif. Kita akan dapat 5,000 passive income, pendapatan pasif. Jadi pelanggan ni, yang 1,000 orang ni tuan-puan, kita pastikan kita bagi ilmu. Yang kedua, kita pastikan dia independen, dia tak bergantung pada kita. Dia nak beli, dia beli sendiri. Kita hanya bagi panduan saja. Yang pertama tadi ilmu. Sebab tu dealer public gold berdaftar di bawah 5G ni kena join training. Sebab kita tak nak dealer ni hanya dealer semata-mata, tak join training, tak reti nak kongsi apa pada customer. Jadi dealer lepas tu lepas macam tu saja. Apa-apa dia nak tanya, dia tanya atas pada kita. Kesiankah dekat upline kita yang terpaksa jawab masalah customer kita. Jadi tuan-puan, kalau nak jadi dealer, nak daftar customer, tuan-puan sendiri kena rajin join training. Sebab rutin dealer public ni tuan-puan mudah saja. Rutin belajar dan rutin bersampaikan ilmu. Itu adalah rutin dealer public yang nak ada income pasif 5,000 sebulan ni. Dia bukan buat kerja lepas tangan, bukan. Kita dealer public ni tuan-puan, selain daripada kita belajar, kita join training, kongsikan ilmu emas, kita membantu masyarakat kukuhkan keuangan dengan tabungan emas. Daripada mereka tidak ada simpanan, seperti saya sebut sebelum ni, saya tidak ada simpanan duit, tapi saya ada simpanan emas. Itu dah maksudnya kita dah bantu dia, dah ubah hidup dia dah ada simpanan yang kukuh dengan tabungan emas. Okey, kelebihan bisnes public gold. Yang pertama, kita boleh buat secara part time. Saya sendiri, saya bekerja 12 tahun. Dan saya buat public gold ni 8 tahun. Daripada 12 tahun tu, saya buat public gold. Jadi, saya baru je full time tahun lepas. Tidak ada modal sebenar. Maksudnya, kalau kita upgrade dealer, kita beli. Contoh, kita kena beli 30 gram kan? 30 gram kita dapat. Public gold bagi kat kita, nak tak jadi dealer public gold? Sebab tuan layak jadi dealer public gold dengan 30 gram ni. Macam tu. Saya rasa ramai macam tu beli, lepas tu dapat layak dapat jadi dealer. Tiada kedai fizikal. Tak perlu kita sewa kedai, tak perlu ada staff. Kita sendiri yang manage dekat rumah kita saja. Macam saya ni sekarang saya buat live di bilik tidur saja. Tak perlu sewa kedai. Kita tak perlu pegang stok ataupun hantar stok emas kepada pelanggan. Sebab tuan-puan, kalau kita ada juga dealer public gold yang buat COD. Dia jual emas dia sendiri kepada pelanggan dia kena post. Kalau hilang barang tu, siapa nak cover?
Jadi kita sebagai dealer public gold, kita tak buat benda tu. Yang buat, yang hantar barang, yang pegang stok semua public gold. Kita hanya bantu saja supaya mereka beli emas, dapat emas dan terima emas tu dengan selamat. Okay? Hanya ajarkan orang faham dan simpan emas. Kita tuan-puan tak ajar tentang pelaburan yang pelik-pelik. Beli emas dapat komisen, dapat dividen. Beli emas dapat bonus, tak ada. Kita jangan ajar dan jangan pun memanipulasikan emas ni. Contoh kita tengok orang ajar tentang teknik Ar-Rahnu. Kita pun pergi belajar. Belajar teknik Ar-Rahnu, ajar juga kepada customer kita benda yang salah. Jangan. Kita hanya ajar ikut sistem public gold saja. Public gold ada akaun GEP. Ajar pasal gap. Public gold ada aurat purchase. Ajar pasal aurat purchase. Tak ada benda lain kita ajar kepada customer kita. Yang penting mereka ada ilmu. Mereka beli sendiri secara independen. Tak bergantung pada kita. Okey, ni contoh tuan-puan. Saya tunjuk testimoni antara dealer bawah saya. Ni dapat 6,200. Lebih 5,000 Alhamdulillah atas rezeki bulan Mac yang lepas, gaji masa kerja sebelum ini, lepas 10 tahun kerja pun tak dapat macam ni. Ni 5,000, RM14. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Tuan Himi atas tunjuk ajar dan bimbingan. Yang ni dapat 1,100. Okey lah, tapi pasif. Kan? Kita tunggu setahun, dapat 250 je kalau makan gaji biasa. Ini dapat 1,000 lebih sebulan. Okey, ni 4,200. Terima kasih Tuan banyak beri tunjuk ajar. 4,800, hampir-hampir 5,000. Okey, ni contoh daripada lagi 760, 3,700. Okey, ni 720. Okey, ni daripada tim kita daripada tim Fajr Associate dapat 22,000. Okey, ini real tuan-puan Ni mungkin ni tahun 2023. Sekarang ni saya percaya income dia dah lebih 50,000 sebulan dah. 23,000. Ini 34,000. Okey, kini saya sendirilah. Tuan-puan takut tak percaya. Encik Elmi betul ke bercakap ni? ini adalah saya sendiri. Saya ambil statement saya tahun 2021 bulan Oktober 5,000. Bulan Mei 2022 11,000. Ini bulan April 2025. Tahun lepas 34,500. Dia benda ni kita bisnes public gold tuan-puan dia compounding. Dia sama ada kita dapat sikit ataupun lebih. Dapat sikit sebab kita tak buat je. Dia tak akan, kalau kita buat, konsisten buat, dia tak akan pandang belakang. Dia tak akan jatuh. Itu adalah keunikan bisnes public gold lah. Okey, ini apa ultimate reward yang public gold sediakan melalui bimbingan daripada tim kita, Fajr Associate. Kita dapat time freedom, bebas masa. Kita boleh tentukan masa kerja kita sendirilah. Contoh hari ni saya bekerja malam, saya baru bekerja ni. Siang saya tak bekerja tadi sebab uruskan di kampung kan. Yang kedua ada financial freedom, bebas keuangan. Okey, yang ketiga, trip percutian VIP setiap tahun. Jadi seperti yang moderator sebut tadi, bulan ni, bulan depan bulan Ogos kita akan pergi ke Budapest, Hungary. Percutian masuk naik cruise selama 9 hari. Lepas tu yang saya rasa yang paling mahal di bisnes public gold tuan-puan, bisnes boleh diwarisi. Tuan-puan buat hari ni tak membazir, maksudnya tuan-puan boleh wariskan dah. Bisnes ni kepada pewaris, sama ada pasangan ataupun anak-anak. Okey, jadi tak hilang begitu je. Usaha kita, effort kita masih hidup, boleh diwarisi kepada pewaris. Dah ada proven case. Anak muda, Tuan Muda Rahman meninggal tahun 2023. Ni dah 3 tahun meninggal. Mak dia masih boleh mewarisi income dia. Secara purata 5,000 ke 8,000 sebulan. Ini founder public gold bagi tahu sendiri. Dah meninggal sebab leukemia. Dia buat masa umur 18 tahun lagi. Anak muda. Okey, bisnes boleh diwarisi. Okey. Seterusnya, apa support system yang kita sediakan? Jadi tuan-puan jadi dealer public gold, join training, insya-Allah tuan-puan akan dapat sesuatu benda yang saya tunjukkan ini. Kalau tuan-puan jadi dealer public gold, saya suruh join training tak join, apply minta join, weekly business meeting tak nak join, tuan-puan tak akan dapat. Tapi kalau join training PLT, NDO setiap bulan, support system ni akan ready untuk tuan-puan bekerja. Jadi dealer public gold. Ilmu yang proven. Buku saya sebutkan tadi, Zero Hutang dan Misi Bebas Hutang, proven. Dah ramai dah orang yang keluar daripada masalah keuangan melalui buku tersebut. Lepas tu buku Wak Emas. Dah ramai orang dapat manfaat keuangan dengan tabungan emas mereka sebab baca buku tersebut. Seka yang mahal. Jadi tuan-puan,
Kita akan dapat circle yang sangat best bila join team kita ni, team 5G Associate ni. Yang ketiga, toolset yang lengkap. Nanti saya akan tunjukkan lebih lanjut lepas ini. Yang keempat, mentor yang nak lihat kita berjaya. Tuan-tuan, buku yang saya baca tadi penulis dia adalah mentor kita. Mentor kita Tuan Ahmad Zulkifli Syafi'i yang tak ada apa-apa benefit pun membantu kita. Tapi dia nak lihat kita berjaya. Itulah mentor kita Tuan Ahmad Zulkifli Syafi'i. Okey, apa yang tim 5G dan Jihadik sediakan untuk kita grow dalam bisnes public goal? Yang pertama, training. Training secara online, tuan-tuan. Boleh buat dekat rumah, dekat mana-mana saja boleh, seperti pada malam ini. Tapi training ni, sebab training berbayar, komitmen kita RM50 sebulan untuk PLT dengan NDO. Selepas dia sehingga 25 hari bulan, setiap bulan harga RM50. Selepas 25 hari bulan, harga RM90. Okay. Jadi, dia akan ada PGM system, dia akan ada edisi marketing. Lepas tu dia combo sekali dengan new dealer orientation. Untuk bulan ni, PLT dah lepas, Sabtu yang lepas, dah habis dah. Nanti kita akan jumpa NDO nanti, tak silap saya 18 hari bulan. Ni untuk new dealer orientation. New dealer orientation walaupun new dealer, tapi yang dealer-dealer lama dia jemput join, disarankan join juga. Join training ni, konsisten tuan-tuan, ambil masa 6 bulan ke 10 bulan, belajar dalam training ni. Okay, jangan miss. Okay, lepas tu ni percuma je. Ada weekly business meeting setiap malam Ahad. Lepas tu sambung dengan weekly group coaching, sama juga setiap malam Ahad lepas weekly business meeting bersama dengan tim saya. Ini tim 5G Associate lah, bersama dengan tim. Di Zoom meeting juga. Kelas online lain. Saya tambah sikit lagi. Kelas online lain ada Q&A. Jadi yang ni kita boleh ajak prospek atau customer-customer kita join. Kalau ada masalah ataupun tak faham apa-apa, boleh tanya speaker. Mereka nak tanya kita, mungkin dia tak yakin kan. Jadi dia boleh join live macam ni, dia boleh tanya on the spot. Speaker akan jawab. Yang ni talk show. Talk show ni kita akan buat sebulan sekali juga. Macam bulan ni kita dah buat malam semalam tentang haji dan umrah. Ini kita akan pilih topik-topik yang best untuk dikongsi. Dan ilmu ni tuan-puan boleh kongsi dekat luar juga. Bila tuan-puan dapat suatu ilmu, kongsi terus kepada kat luar sana, kepada customer kita juga, kalau dah ada customer lah. Okay, kelas fizikal yang ni kita buat carnival dekat Menara Public Goals setiap bulan, Sabtu minggu keempat. Carnival kaya dengan emas. Okay, yang ni di setiap cawangan Public Goals ada, insyaAllah setiap Sabtu minggu keempat juga. Semua cawangan Public Goals ada, insyaAllah. Ni anjuran tim kita Jihadik 5G, kita menyewa branch Public Goals. Dan kalau branch tak ada, dia akan buat dekat luar, dekat hotel ataupun dewan mana-mana. Lepas tu kita ada juga leaders road tour, membina 1 juta pertama. Nanti kita akan pergi ke Manjung bulan 8 nanti untuk membina 1 juta pertama. Leaders akan turun dan speaker penceramahnya adalah Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i sendiri yang akan berkongsi macam mana kita nak bina 1 juta pertama. Okay, ni saya bagi tahu tadi apa toolset yang tim sediakan. Contoh, bila tuan-puan jadi dealer je, tuan-puan akan dapat landing page yang sangat best, sangat menarik, sangat atraktif dan mesra pengguna. Kan orang klik kat sini, klik link kita, terus boleh daftar percuma dan kita akan dapat customer waktu kita tidur. Contoh, saya letak link ni dekat TikTok saya. Bila TikTok saya keluar FYP, orang klik, lepas tu orang pergi ke bio saya, klik link ni, mereka boleh daftar percuma dan boleh buat pembelian percuma. Sebab bila daftar, dia akan ada panduan. Next, apa kena buat. Sampailah dapat PG code. Dan ada lagi ke bawah tu semua tu. Semua panduan ni adalah untuk kegunaan kita. Ada gambar emas. Kita kata, tak apa, saya ni dealer baru, tak ada lagi barang emas, gold bar yang banyak, tak apa. Tim sediakan dah. Poster harga emas. Testimoni kejayaan yang dah orang capai dengan tabungan emas. Dapat saja di Telegram ini. Bank posting, video, SOP, PG Mall, bank artikel, script dealer. Dan ni untuk dealer, panduan dealer. Semua ni tuan-tuan, kita akan tahu bila kita join PLT dengan NDO. Semua yang akan cerita kepada kita. Dan kita tak perlu fikir pasal stok tuan-tuan. Stok design apa? Design buah durian, buah mangga, buah nenas, buah kelapa, semua Public Gold yang buat. Kita hanya jual saja. Kita hanya campaign saja untuk orang menabur emas. Okay. Menara Public Gold beli. Tak silap saya 80 juta ataupun 80 juta tak silap saya. Public Gold beli di Menara Public Gold di Jalan Tun Razak. Sebelah itu Menara AA pun Public Gold beli juga. Nanti akan ada satu kompleks, 2 buah menara akan digabungkan.
Nanti mungkin siap dalam tahun depan lah insyaAllah. Sekarang dalam pembinaan. Yang ni kita pun tak perlu fikir infrastruktur semua public goal buatkan untuk kita. Okey, dan apa syarat nak jadi dealer? Kita kena beli promosi dealer, lepas tu beli webcard dan join PLT dengan DO. Wajib. Tiga-tiga ni dia adalah wajib, compulsory. Tidak ada sebarang kekurangan. Kena beli. Kita ada kompromi lah. Okey, saya cerita saja untuk bukan sahabat saya. Saya harap tuan-puan dapat sesuatu. Selain daripada kita sendiri menyimpan emas, kita ajar orang simpan emas, tuan-puan, ilmu yang kita sampaikan, ilmu bermanfaat. Kita akan meninggal, kita akan mati, tapi ilmu yang kita kongsikan tu akan lahir, akan hidup dan akan membantu kita di alam akhirat nanti. Saya berhenti di sini. Saya kembali semula kepada moderator. Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Ilmi atas perkongsian yang sangat mahal dan padat